Jam celik tahun depan dah masuk tahun yang ke-10 saya berkhidmat sebagai seorang doktor perubatan. Banyak sangat ilmu dan skill yang saya dapat sepanjang training saya dekat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tapi along the way banyak perkara yang berlaku sehingga menyebabkan saya buat antara keputusan yang paling berat saya pernah buat, iaitu keluar daripada KKM. Jadi dalam video ini saya nak kongsikan dengan anda semua beberapa faktor utama yang menyebabkan saya keluar daripada KKM dan whether saya menyesal ke tak menyesal dengan keputusan yang saya buat tu. Okay guys, reason pertama saya tinggalkan KKM adalah disebabkan oleh working hours dia. Especially dalam KKM guys, kalau kita diposting di hospital base akan ada sistem on call mengikut jabatan. Sebab tu saya respect gila-gila kawan-kawan saya yang masih berada di hospital dan masih buat on call. Sebab bukan senang guys. Masa saya bekerja dekat hospital dulu, waktu bekerja bermula 8 pagi sehingga 5 petang. Selepas 5 petang sebagai doktor yang on call, kawan-kawan kita akan balik dan kita akan in charge untuk semua pesakit dalam ward dan juga untuk attend semua kes yang datang daripada Jabatan Kecemasan. Meaning to say apa-apa kes yang berkaitan dengan isu pembedahan daripada Jabatan Kecemasan, doktor Jabatan Kecemasan akan call kita dan kita kena attend tengok kes kat situ. Ini adalah kerja first call MO ataupun doktor perubatan. Ada juga doktor kedua yang on call yang akan standby untuk masuk bilik bedah sekiranya ada kes-kes kecemasan. Dengan passion saya yang suka workout setiap petang dan juga buat konten macam ni even daripada dulu lagi, so waktu kerja dekat hospital ni memang sangat-sangat struggle bagi saya untuk keep up dengan saya punya lifestyle. Unless kita dapat berpindah ke klinik kesihatan di mana waktu bekerja dia tu lebih teratur. Kopi Tapi sementara nak dapat pindah tu memang berkicap dululah guys. Guys, the second reason yang saya keluar dari KKM adalah disebabkan oleh the contract system. Kalau anda tak tahu, sejak tahun 2017 sistem kontrak tu diimplement, di mana lepas habis medical school, the first day kita jadi sebagai doktor pelatih ataupun kita panggil houseman, kita dikira penjawat awam yang berstatus kontrak. Dan benda ni memang ada perbezaan yang sangat besar guys. Perbezaan yang sangat besar adalah pada waktu tu 2017, siapa-siapa yang berstatus kontrak tak dibenarkan atau lebih accurate adalah tak layak untuk sambung buat pakar. Sebab syarat untuk buat pakar even sekarang, syarat dia adalah kena 3 tahun dalam staf yang tetap, bukan staf kontrak. Basically kalau kita dah staf tetap, kita kena sah jawatan dulu baru kita layak untuk mohon kita panggil HLP ataupun kita bagi beasiswa untuk sambung belajar. Meaning untuk batch senior saya yang dah tetap masa houseman, lepas dia settle houseman 2 tahun, 1 tahun MO dia dah layak untuk sambung kepakaran. Ada banyak downside jadi doktor kontrak dekat KKM ni, tapi antara benda yang saya nak highlight adalah dos mereka yang ditawarkan tetap dekat contoh Sabah Sarawak, kos perpindahan nak ke Sabah Sarawak tu boleh telan 5 ke 6 ribu, perlu ditanggung sendiri, tak boleh claim. Sebab daripada side kerajaan, staf yang kontrak ni yang baru dilantik ke staf tetap dikira staf yang baru, so servis dekat kontrak tu tak dikira. Berbeza dengan sini-sini yang memang dah tetap daripada houseman, tiba-tiba diarahkan untuk dipindahkan ke Sabah Sarawak. Depa-depa yang tetap ni memang boleh claim. So banyak kisah-kisah yang saya dengar daripada kawan-kawan yang dah terima jawatan tetap dekat sana, dan saya rasa kontrak sistem doktor ni antara reason utama yang ramai doktor keluar daripada KKM, either pergi ke negara jiran ataupun masuk ke swasta. Dan guys, reason ketiga saya keluar daripada KKM adalah disebabkan saya tak nak dipindahkan dan saya nak settle down. KKM ni dia macam mana-mana kerajaan yang lain di mana ada risiko yang tinggi untuk kita dipindahkan, lagi-lagi bila nak dinaikkan pangkat. Macam tempat saya berkhidmat sekarang ni adalah di Universiti Malaysia Perlis, so hanya ada dekat Perlis sahaja. So kalau ada risiko nak dipindahkan pun hanya di dalam Perlis, taklah teruk sangat. Macam universiti ni mungkin ramai tak tahu, staf-staf dekat universiti ni masih dikira sebagai penjawat awam persekutuan dan dia masih kerajaan. Cuma universiti ni dia adalah badan berkanun, so dia lain sikit. In the end guys, dia bergantung kepada apa yang kita nak sebenarnya. Sejak keluar daripada KKM, saya juga dapat offer sambung belajar untuk menjadi seorang doktor pakar perubatan sukan di UM, tapi tak dibenarkan oleh universiti saya sekarang ni. Jadi orang mula tanya, hang tak menyesal ke keluar daripada KKM dulu? Jawapan dia, saya tak menyesal langsung.
At the end of the day guys, walaupun impian saya nak jadi seorang doktor pakar tak tercapai, tapi bila kita tengok balik, sebenarnya banyak sangat ilmu dan juga milestones yang Tuhan dah bagi dekat saya, whether saya perasan ataupun tak perasan sahaja. Saya belajar untuk tidak fokus kepada kekurangan kita, instead untuk fokus dan appreciate apa yang ada depan mata kita hari ini. Dengan cara tu, kita boleh ubah mindset kita daripada mindset yang serba kekurangan kepada mindset yang sentiasa bersyukur. Jadi guys, itulah sebuah sedikit perkongsian saya sebagai seorang doktor perubatan di Malaysia. Jangan risau guys, saya masih seorang doktor perubatan yang berdaftar, cuma bukan di KKM. Harap kita jumpa dalam video seterusnya.